Jangan cemari 1 Syawal dengan buat dosa, iaitu bersalam-salaman dengan orang yang bukan mahram. Dan ini yang banyak berlaku di tengah masyarakat kita. Kononnya ia nak mendapat rahmat dari Allah, kononnya nak dapat ampunan daripada Allah. Sebab memang kata Nabi SAW, tidaklah bertemu 2 orang Muslim yang saling bersalaman di antara mereka, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa mereka sebelum mereka berpisah. Betul, tetapi jangan cemari kesucian syariat Islam dengan maksiat kepada Allah, iaitu dengan bersalam-salaman dengan orang yang bukan mahram. Ketahuilah bahawa ipar kita bukanlah mahram kita, sepupu bukanlah mahram kita. Namun apa yang berlaku di tengah masyarakat kita, ketika datangnya 1 Syawal, semua orang dia salami, hatta sepupu dan ipar. Padahal Nabi SAW sabdakan, la ayyuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyati min hadid khairul lahu min ayyamas samra'atan la tahillu lah. Andaikan salah seorang di antara kalian kepalanya dicucuk daripada jarum yang terbuat daripada besi, maka ternyata itu jauh lagi baik daripada ia bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Siapakah mahram-mahram kita? Mahram-mahram kita dah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1400 tahun yang lepas. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 22, 23 dan 24. Maka luangkanlah masa kita sedikit, tengok ayat itu. Siapa saja mahram kita. Yang bukan mahram kita, jangan kita salami.